Hello semua, jumpa lagi di channel Kebun Tok Tok. Semangat kami hari ini nak rota tanah untuk projek tanah pisang. Vâng, thầy. Ini mesin tiller mini, bukan kubota. Jadi kalau tanah keras tu memang susah sikit nak rota. Dekat kawasan ni banyak sampah yang orang buang. Jadi bila rota tu banyak benda melekat di bilah. Banyak masalah dengan tanah keras, lagipun hari dah lewat, jadi kami habis awal pada hari pertama rota. Hari kedua kami start awal. Hujan renyai, tanah pun lembut lagi. Masalah lagi, satu bilah besi tercabut, hilang, mesin jadi goyang. Aku guna magnet untuk cari bilah besi yang hilang. Hari ketiga nak cuba selesai rota hari ni. Ada masalah dengan mesin, bergegar lagi. Ingatkan sebab rumput melekat. Rupanya besi belakang ni patah, terpaksa berhenti dan repair dulu. Jadi kita buang sini, kita bagi beti balik. Macam tu. Kalau hang boleh buang.
sambung rotor tanah. Ini sempadan rotor. Sampai sini pusing balik. Tanah sebelah sana keras, jadi lain kali rotor. Buat balik tempat yang dah di rotor. Tanah dah lembut, gembur, elok. Jadi kerja rotor jadi senang sikit. Hari keempat, kami nak tabur dolomite untuk baiki struktur tanah. Kita tolak ni dah buruk, jadi bunyi dia memang macam ni. Tekan. Reset. Tak payah ke? Dia tulis apa tu? Tak nampak. Kena tekan kot ni. Ya. 7. 7. Tak payah tekan lah. Kena tekan ke? Kena tekan. Cuba tekan. Sekali lah. Tu. Okay. Oh, 5.3. 5.3. Apa ni balik tengok buku 5.3 apa? Tu yang ada bacaan tepi tu 668 apa? 5 tengah 68. Oh. Hujung 51. Fertility apa? Moist 68. Oh, okey. Kita check tempat lain tak? 5.6 eh. 5.5, 5.6. Oh. Moist 60. Fertility tu apa ni? Tak tahu. Fertility ni macam kesuburan tu. 45 apa? Tanah subur. Moist tu kelembapan. Kelembapan 60. Yang kita tahu yang pH lah. Okey. Tengok kat lain tak? Berapa tu? Tepi sungai dia 5.5 kan. 5.5. Yang ni? Yang tu macam bawah 12. 5.2. 5.2 moist 7. 5.27 tu. Bukan, yang bawah tu 72. 72 Itu 5.2 pH tu. Ha. Yang 72 tu moist. Dia Ha. macam, abang tahu moist apa? Moisture ni dia kelembapan. Bukan, dia macam moist cake tu. Ada cake yang buat moist cake. Bawahnya kek. Tapi yang ni tak masuk dalam tanah. Ya. pH dia tak ni lagi. Tengok yang dulu lah. Yang tempat tak tabuk ni. Kalau nak ni kena ni lah, ambil ayak jurih. Malam ni bila dia tinggi dia lembab. Kok malam kita main jurih. Okey. Berapa? 5.6. 56. Tu moist dia 56. Fertility dia 42. Fertility dia makna kesuburan. 42. Ya, tanah 45.
Sekolah ketik. Itu saja video kali ini. Kalau suka boleh like, share dan subscribe. Kami nak balik dah.